Saya Puan Nuriza binti Taslim, selaku pengusaha Dodol Laris House ni. Okey, saya dan suami saya memulakan perusahaan ini pada tahun 2020. Sejak 5 tahun yang lepas lah, secara home base. Bermula daripada rumah sahajalah. Dan bagaimana tercetusnya idea saya memulakan perusahaan ini adalah sewaktu pandemik COVID-19, di mana sewaktu itu permintaan industri makanan sangat tinggilah pada waktu itu, dan di situlah saya tercetusnya idea. Okey, dodol yang kami hasilkan ni adalah menggunakan resepi turun-temurun yang dimasak secara moden, tapi masih mengekalkan rasa tradisional dodol tersebut. Dan keunikan dodol yang daripada dodol laris ni, dia adalah berbeza daripada dodol-dodol yang ada di pasaran lah, daripada segi tekstur dodol tersebut, daripada dodol yang ada di pasaran. Okay, pelanggan kami terdiri daripada pelbagai kaum seperti China, India dan juga pelancong asing seperti daripada Australia, London, Dubai, Vietnam dan juga Hong Kong. Sebagai usahawan mikro ni, terdapat juga beberapa cabaran lah, seperti pemasaran, bahan mentah dan juga fasilitis bengkel lah. Namun begitu, daripada kerajaan dan juga agensi seperti PUJB banyaklah membantu saya, seperti pemberian grant peralatan seperti mesin pengaduan dodol, pemerah santan dan juga peralatan-peralatan yang lain lah. Dan juga daripada Jabatan Pertanian, saya di bawah program pembangunan usahawan industri asas tani, saya diberikan grant pembinaan bengkel inilah, untuk saya mengeluarkan dan memproses dodol dalam skala yang lebih besar. Itulah cabaran yang dan bantuan yang saya terima. Yang pertama sekali dalam proses pembuatan dodol ni, kita akan pilih kelapa yang berkualiti. Kita pecahkan kelapa, terus parut dan terus masuk ke mesin perah santan. Kita tak campur air, 100% tak campur air, dan mana kualiti yang agak tercemar saya akan tak guna pakai. Terus saya simpan dalam bekas untuk masukkan dalam kawah untuk santan, tanak santan. Sampai santan tu mendidih, kita masukkan gula, tepung, kita adun, masukkan pada mesin, kita biarkan dia buat operasi sendiri hingga dimasak sehingga 8 jam. Harapan kami adalah untuk mendapatkan sijil halal bagi menembusi pasaran global dengan menyertai International Halal Food Festival di bawah jemputan PUJB. Selain itu juga, harapan kami adalah untuk menambah lagi ruang galeri jualan untuk saya buka kepada IKS lain untuk memasarkan produk-produk mereka dan menjadikan Laris Dodol House sebagai satu pusat one stop center.